Go Dino! Hi! Click here to subscribe! Wah. 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 Luasnya pada rumput ni. Yelah, banyaknya dinosaur. Wah. Cantik betul lah. Aduh. Oh, kejut saya tahu. Wah. Wah, besarnya. Wah, tengoklah itu Brachiosaurus. Hai, saya pun Brachiosaurus. Saya fikir Brachiosaurus Dino. Awak kata awak pun Brachiosaurus? Tapi kenapa leher awak tak panjang macam saya? Sekarang nampak tak? Sekarang ni barulah sama macam Brachiosaurus. Salam perkenalan semua. Awak semua boleh panggil saya Puan Brachie. Selamat berkenalan, saya Vicky. Nak cuba rasa daun ni tak? Daun ni memang sedap dimakan. Aduh, sakitnya. Sakitnya. Gigi saya. Sakitnya. Sakitnya. Perawatan. Rawatan? Profesor pasti boleh tolong awak sebab dia tu pakar dinosaur. Harap-harap tak sakitlah. Wah, besar betul. Wah, kakinya macam tiang lah. Budak kecil, janganlah berpusing-pusing. Buat saya pening je. Berhenti cepat. Wah, tengoklah Brachiosaurus sebenar. Dido, tolong bawakan ensiklopedia. Brachiosaurus adalah sejenis pemakan daun yang wujud di zaman Jurassik. Ia sepanjang 26 meter dan beratnya 50 tan. Sebab itulah ia sejenis haiwan yang besar. Wah. Ia makan 1000 kilogram daun sehari untuk mengekalkan berat badannya. Maaf ya. Tak patut saya bercerita tentang berat wanita. Nama awak Puan Brachie kan? Gigi awak sakit ya? Boleh saya tengok? Sini sakit tak? Tak sakit. Sini pula? Tak. Kalau sini pula? Tolong saya! Awak pergi tolong Profesor cepat. Baiklah. Kita perlukan X-ray peningnya. Ada gigi berlubang. Mana? Kat mana? Tengok sini. Yalah, hitamnya. Sebab itulah sakit sangat. Memandangkan kita dah tahu puncanya, bolehlah kita rawat dia. Rawat? Agaknya sakit tak nanti? Jangan risau, kami ada ubat bius, jadi awak takkan rasa sakit. Ubat bius ni buatkan awak rasa kebas. Mana pula ubat bius ni? Dah hilang pula. Ubat bius hilang macam mana ni? Entahlah. Mesti sakit tanpa ubat bius. Betul tu. Jadi saya tak nak buat rawatan. Saya balik dulu. Selamat tinggal. Tak boleh. Kalau awak balik sekarang, nanti akan rasa semakin sakit. Jadi betul ke ni? Ayah, macam mana kalau kita gunakan ubat bius semula jadi? Betul juga. Idea yang bagus. Inilah dia. Wah! Tumbuhan ni. Kalau kita nak ubat bius semula jadi, kita perlukan tumbuhan ni. Baik, kami mesti akan dapatkannya. Mari kawan-kawan. Go Dino! Dino! Hai. Hui. Yahoo! Ping! Kuasa
Lepat. Bobo! Kuasa biru! Bertukar! Powerful Magnet! Red! Kuasa merah! Bertukar! Speed Car! Go Dino! Bergerak! Alamak, tayar kereta saya dah tersekat. Macam mana ya? Saya pun sama. Saya pun sama. Ribet kuat sangat. Nak terbang pun susah. Mari kita kembali ke bentuk dino. Ribut sangat kuat. Awak semua kena hati-hati. Dia ada di sini. Kita semua berpecah. Ada kat sana. Ya, betul lah. Betul. Ini Herbal Professor Saya cakap. akan cuba terbang ke sana. Tapi, Pink, sekarang angin terlalu kuat. Bahaya terbang ke sana. Habis tu, macam mana nak ke sana? Saya akan cuba panjat. Saya akan panjat tebing ni dengan enjin turbo. Rex, awak dah sedia ke? Baiklah, bentarlah. Rex, awak boleh. Sikit lagi. Rex! Rex! Awak tak apa-apa? Saya tak apa-apa. Sakit ke? Ya. Kejap lagi saya letak pack ais. Ayah, ini pack ais. Letakkannya pada gigi Puan Bracky yang sakit. Baik. Terkejut saya. Maafkan saya, Profesor. Sekarang ni macam mana? Oh ya, Vicky pun Brachiosaurus. Habis tu, Brachiosaurus kan ada leher yang panjang. Jadi mungkin Vicky boleh panjangkan leher dan capai ke atas. Idea yang hebat. Baik, saya akan cuba. Ini pasti jadi. Tak boleh. Saya boleh memanjat sampai sini je. Oh ya, kita semua perlu bergabung. Apa? Puan Bracky. Pun masih rasa sakit, ya? Dah mula rasa gatal. Apa kata cuba berus gigi? Mungkin boleh kurangkan. Berus gigi? Ayah, ini dia berus gigi dinosaurnya. Baik, mari kita mulakan. Baik, kita mula gosok giginya bermula dari bawah kiri. Baik. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita gosok di gigi bawah kanan. Baik. 1, 2, 3, 4. Gosok lagi. 1, 2. Kita boleh. Awak boleh sampai tak? Sikit lagi. Kita gagal lagi. Oh, pasti ke? Wah! Vicky, awak memang hebat. Awak sakit lagi tak? Tak sakit. Sikit pun tak sakit. Ubat herba yang awak bagi tu nampaknya sangat berkesan. Lepas ni kena sentiasa ingat berus gigi tau. Kalau sakit lagi, datang je ke sini. Kami dah jumpa ubat bios. Tak nak. Saya dah tak nak terima rawatan.
here to subscribe! Satu lagi hari yang baik untuk mengembara. Ni jalan mati. Ping, boleh tengokkan ada jalan lain tak? Baiklah. Saya jumpa jalan lain di sini. Sayang, jalan cepat sikit. Kamu dah letih ya? Maafkan Mak sayang, kamu kena bangun dan terus jalan. Dengar sini, kat depan nanti kita berehat. Cepatlah. Hei May, awak naik atas badan saya. Kamu larat ke tu? Walaupun May kecil, tapi dia tu memang... Makcik jangan risau. Hei May, pegang kuat-kuat. Wow! Oh, hei May, tunggu abang May, tunggulah. Ketulan ais. Mungkin kita dah hampir ke utara. Yelah, cuaca pun makin sejuk. Salji, salji, salji. Memang, hati-hati. Licin tu. Salji. Salji. Memang. Kita kejar dia. Wah. Memang. Petang ni. Tunggu. Kami akan dapatkan awak. Cepatlah sikit, saya takut. Jangan takut. Ada tak cara yang lebih pantas dari ni? Oh, baru saya ingat. Kita boleh percikkan air jadi licin. Baik, saya pacakkan air. Semburan air, Vicky. Cik. Berkesan. Berkesan. Bagus. Tunggu saya datang. Saya datang sekarang. Cepatlah. Dah berhenti. Memang! Tolonglah! Rex, jaga-jaga. Ada laut di depan. Cakap-cakap Tereno. Sekarang. Terima kasih ya. Nasib awak tak jatuh. Baguslah. Memang. Kamu tak apa-apa ke? Tak apa-apa, Mak. Pakcik kat sana tu yang tolong saya. Semua orang selamat? Pakcik ni Apa khabar? khabar baik. Apa khabar? Khabar baik. Wah, pakcik ni singkar pengembara hebat kan? Singkar? Wah, pakcik singkar lah. Kamu tentu pengembara Gogo Dino. Sebelum ni saya selalu dengar cerita yang hebat tentang kamu.
Wah, wah, cantiklah kenderaan pakcik ni. Ya, betul. Dan umur kapal ni sama dengan saya. Dia ialah kawan baik saya yang menemani saya dalam semua pengembaraan. Pakcik, apa yang bawa pakcik datang ke planet ni? Saya datang ke sini untuk mencari dinosaur istimewa. Dinosaur istimewa? Betul tu. Dinosaur tu belum pernah dijumpai lagi. Tapi saya dapat maklumat yang sahih. Sekarang ni dinosaur tu ada di sini. Dinosaur tu jenis apa? Tak ada siapa yang tahu sebenarnya. Cuma yang saya tahu ia ada berbagai sifat. Ia mempunyai tanduk yang sama macam Ceratosaurus. Tapi mulut dia macam Triceratops. Ekor macam ekor Ankylosaurus. Sementara plat macam Stegosaurus. Dan sayap macam... Dimorphodon! Macam mana kamu boleh tahu? Sebab Misty Dimorphodon. Misty? Betul, kami jumpa Misty masa mengembara tapi kami tak kenal dia. Jadi kami namakan dia Mysteriosaurus. Betul ke? Kalau macam tu baguslah. Tapi di mana Misty tu berada sekarang? Misty ada kat sana. Mana Misty dah pergi? Misty! Misty! Tiba-tiba aja hilang. Misty dah hilang ke? Saya dapat rasakan ada dinosaur besar. Sebab saya nampak bekas tapak kaki. Kita tak boleh biarkan Misty seorang diri. Kita mesti pergi cari Misty. Gogo Dino, Bertindak! Bertindak! Pink, kuasa hijau, bertukar! Naik! Vicky, kuasa merah jambu, bertukar! Tomo, kuasa biru, bertukar! Hei! Rex, kuasa merah, bertukar! Hui! Hei! Ya! Misty! 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 Misty, awak kat mana? Misty, kenapa awak tiba-tiba hilangkan diri? Tapi yang itu bukan Misty. Ceratosaurus. Misty, hati-hati! Siapa agaknya budak kecil ni? Awak ingat saya mak awak kan? Oh, mesti awak dah terpisah dengan mak awak kan? Rupa saya macam mak awak kan? Misty! Misty, jangan risau. Awak pasti akan jumpa dengan mak awak nanti. Baiklah. Kamu hati-hati dalam mengembara. Saya harap awak jumpa mak awak. Kalau saya jumpa dia, saya akan beritahu yang awak cari dia. Awak jangan sedih lagi, ya? Pakcik Singka, boleh saya tahu tak awak nak pergi mana lepas ni? Ke mana-mana saja. Sebab dunia ni sangat luas. Jadi saya akan terus mengembara. Kita jumpa lagi! Selamat datang, Kapten Singka! Maknanya Misty itu perempuan lah ya? Rasanya macam itulah. Tak ada siapa yang tahu. Ya? Mamon, kan Mak dah cakap jalan sekali. Mak tengoklah tu.
Akhirnya kita jumpa kawan-kawan kita. Akhirnya. Wow! Click here to subscribe. Pink, hati-hati sikit. Cedera nanti. Tapi saya penatlah. Pink, awak tak apa-apa ke? Nampaknya saya perlu cuci muka kejap supaya saya boleh segar. Apa kata masa Pink segarkan badan kita makan snack nak? Bukankah terlalu awal untuk berehat? Saya rasa Pink pun lapar. Kan Pink? Perut awak dah berbunyi kan sekarang ni? Ada-ada je lah awak ni. Wah! Wah! Hey Pink, tengok ni! Roti bentuk telur dinosaur. Pink, apa yang dah berlaku ni? Ada sesuatu di muka saya ni, tapi ia tak nak hilang. Awak ada lingkaran hitam bawah mata. Profesor pun kalau dia tidur lewat, mesti akan ada lingkaran hitam tu. Alamak, rosaklah muka saya yang cantik ni. Kalau awak cukup makan dan tidur, lingkaran tu pasti hilang. Wah, sedapnya roti ni. Saya dah tak penat lagi. Saya nak lagi. Kan betul? Pasal itu telur yang dicuri. Macam mana kalau telur tu yang dicuri daripada kita? Tak ada cara lain. Kita kena halau mereka. Hey Pink, tak makan banyak sangat ke? Awak kebuncit. Ini telur yang paling sedap di dunia. Mana boleh saya berhenti makan? Alah, bagilah Dah lah, Pink. Nanti awak sakit perut. Tutuplah makannya. Vicky, tolong simpankan. Baik. Hai. Ada dinosaur. Tak boleh. Snack tu saya nak makan lagi nanti. Kejar dia. Tak nampak ada sesiapa pun. Jomlah kita balik. Mana pula Pink pergi? Hey Pink, awak macam penguin lah. Mata pula macam panda. Mesti sebab saya makan banyak tadi ni. Sekarang saya dah okey sikit. Maaf ya. Mari kita balik ikut jalan sungai ni. Baiklah. Mari kita teruskan pengembaraan. Banyaknya dahan kat sini. Susah betul kita nak lalu. Yalah, memang susah ikut jalan ni. Pengembaraan yang hebat takkan mengalah dengan dahan-dahan ni. Wah, telur dinosaur. Kawan-kawan, tengok ni. Saya jumpa telur dinosaur. Apa? Betul ke? Dinosaur apa agaknya ya? Tunggu dulu. Buat apa tu? Nak makan telur kami ya? Itu kan dinosaur yang curi roti kita tadi. Betul tu. Kami nak awak semua pergi. Tapi akhirnya awak semua jumpa sarang kami. Tolonglah, tolonglah. Jangan makan telur kami. Makan telur awak? Kami tak makan telur awak lah. Betul tu. Jangan risau. Kami ni pengembara yang nak berkawan dengan awak. Nak berkawan, kami tak percaya. Kami kan dah tangkap awak makan telur. Itu bukan telur. Itu roti lah. Roti yang sangat-sangat sedap dimakan. Benda ni dibuat dari roti? Ya, cubalah kalau tak percaya. Wah, sedap betul lah. Profesor, kami jumpa telur dinosaur. Oh, Dan kami jumpa stew dan roti. oh. Jadi stew dan roti ibu bapa telur tu ke? Betul tu. Dan lingkaran hitam bawah mata mereka lagi teruk dari saya. Kalau macam tu stew dan roti pasti lagi penat. Penat? Stew dan roti adalah dinosaur yang sangat sensitif. D2, tolong ambilkan ensiklopedia dinosaur. Stew dan roti adalah spesies Struthur mimus dari zaman batu kapur. Ia bermaksud hampir serupa dengan burung unta.
Mereka juga pantas seperti burung unta. Betul tu. Mereka laju kerana ada kaki yang panjang dan kuat. Cakar mereka yang panjang pula digunakan untuk memegang sesuatu. Wah, patutlah tadi mereka tak ambil roti guna mulut, tapi gunakan cakar mereka. Mereka peka dengan persekitaran. Kalau ada perubahan kecil pun akan buat mereka risau. Agaknya ada tak cara untuk kami tenangkan mereka? Entahlah. Macam susah saja. Jadi, kita kena fikirkan sesuatu. Salah ni. Sepatutnya macam ni. Maaflah, saya cuma nak bantu je. Tak apalah. Cuma kami ni sensitif. Kami terlalu mahukan kesempurnaan. Kat sini ada 1, 2, 3 helai daun. 1, 2, 3 biji batu. Kita tak boleh biar dinosaur lain tahu. Ruti, awak berdua tak apa-apa ke? Lingkaran hitam bawah mata awak teruk. Betul tu. Mereka cakap ini disebabkan kita tak cukup tidur. Tak boleh buat apa. Kami tak boleh terbang. Jadi tak bolehlah buat sarang atas pokok. Bila bersarang atas tanah, keadaannya bahaya. Kami memang tak senang duduk. Kalau macam tu, kami boleh jagakan. Awak berehatlah. Tak apa. Kami akan risau kalau ada dinosaur lain dekat dengan telur kami. Kalau nak bantu kami, lebih baik awak semua pergi. Wah, susahnya. Sebab nak jaga telur je sampai tak boleh tidur. Kalau kita dapat tolong mereka kan bagus. Mereka tak ada cara lain ke? Muka mereka memang nampak letih. Lingkaran hitam bawah mata teruk. Kalau mereka dapat berehat sehari pun mesti dah cukup. Telur tu tak sedap. Tolonglah Bagi pergi. pada kami. Itu suara Stu dan Ruti. Pasti ada apa-apa berlaku. Pengembara Gogo Dino, bertindak! Pink, kuasa hijau. Bertukar. Hai! Ricky, kuasa merah jambu bertukar. Tama, kuasa biru, bertukar! Hei! Rex, kuasa merah, bertukar! Wah! Kalau awak bagi kami telur tu, tak ada sesiapa yang akan cedera. Cepat bagi telur tu. Tak boleh. Mereka ni anak kami. Stu, Ruti, kenapa ni? Ambillah ni. Ini adalah telur yang paling sedap di dunia ni. Telur tu jauh lagi sedap dari telur kami. Kalau awak nak telur ni, kejarlah kalau dapat. Telur tu saya punya. Cakar Dino, teksukan. Awak bertiga akan berkongsi tak? Kami bertiga akan berkongsi. Baiklah, selamat menjamu selera. Apa ni? Saya lah. Saya cakap lagi. Bagi kat saya lah. Saya nak semua. Bagi saya. Saya dah selesai di sini. Di sana macam mana? Kami dah selamat. Berelah ke sini, Rex. Rex, kami kat sini. Pink, tempat ni memang bagus. Mesti susah mereka nak cari. Tak sangka ada gua. Alah, perkara kecil aja. Wah. Macam mana? Awak rasa cukup selamat tak? Terima kasih banyak-banyak ya. Awak semua dah tolong selamatkan telur-telur kami. Awak berdua berehatlah di sini malam ni. Kami boleh jagakan telur. Kami selalu halau awak semua. Tapi kenapa awak masih baik terhadap kami? Itulah apa yang sahabat lakukan, membantu satu sama lain. Jadi, kita tak ketidaklah malam ni. Nampaknya Stu dan Ruti memang betul-betul penat.
Saya bawa telur keluar untuk bagi mereka rehat. Go Go Dino! Hi! Click here to subscribe!